Ada satu jalan untuk orang biasa macam saya dan kita semua masuk syurga. Jalan tu ialah menjadikan Al-Quran Rabi'a qulubina, kekasih hati kita. Sebab Quran itu bukan makhluk. Quran ialah kalamullah yang ramai orang tak sedar. Sebab orang nampak dia seperti kertas lama yang lusuh, penuh dengan habuk. Ada di detas mari rumah kita, ada di masjid kita, ada di surau kita. Besarnya Quran bila satu orang mati, kalau banyak mana pun dosa dia, selama mana dia tak syirikkan Allah, dan Al-Quran adalah kekasih dia siang dan malam. Tuan-tuan masuk alam barzakh, banyak mana pun dosa, dengan syarat Quran adalah kekasih hati tuan-tuan. Bila mungkar dan nakir mai kat satu orang ahlul Quran, dosa banyak tapi dia tak pernah syirik, dan dia buat dosa pun bukan buat dosa bangga depan orang, tidak. Malaikat nak pukul dia, tiba-tiba datang Quran. Al-Quran itu menghalang malaikat tu. Satu-satunya ibadat saya cerita kat tuan-tuan supaya tuan-tuan minat dengan Quran, yang akan bersama dengan Tuhan dia sampai dalam syurga, Quran. Bila malaikat nak pukul tadi, Quran ni mai, dia kata Allah tak benarkan untuk kamu sentuh dia, kerana dahulu orang ini membaca aku. Tak boleh sentuh. Yang ni hadis Nabi, bukan saya cerita ni. Akhirnya malaikat itu berundur dan meninggalkan Tuhan itu. Tapi manusia lupa bahawa mereka boleh membaca kalamullah.